Ui, besar. Ui, ini dah tahap monster ni. Geng, hari ni aku bersama dengan geng bomba tu. Kita orang ada respon satu khidmat komuniti lah. Apa program ini? Saingi Sungai. Saingi Sungai. So kita berada di bersebelahan dengan Tesco Puncak Alam, Lotus Puncak Alam. Dan kita bersama geng-geng ni, pelaku hunter, berburu ikan asing. So dia tengah target bandaraya lah. Dan bersama aku ni influencer pula. Apa tu? Apa kau punya? Fahmi Fox. Ni influencer bomba lah. Aku bersama beliau, satu boat, kita setting kejap. Sambil-sambil tu kita standby lah, tengok ada kecemasan ke. So tugas kita sebenarnya hari ini ialah untuk standby selamatan lah, pasukan penyelamat. Tapi tengok tak ada apa sangat lah. So tengoklah kalau sempat kan aku mancing-mancing lah. Ada buat pancing. Alright. Dah ada hasil lah? Belum? Dah ada hasil lah? Ada? Belum lagi? Akan sampah banyak. Itulah, sampah banyak. Ada kata. Sambil-sambil tu aku pasang sebatang joran, satu set. Tapi sekarang pun dah pukul 10.30. Tengoklah kalau ada, rasanya macam tak ada. Senyap sunyi, kumpar berdarah. Yang menjala pun tak berapa dapat. Apalah lagi yang mancing. Susah sebenarnya menjala tu kalau tak pandai cara tu. Aku kalau pakai yang auto tu aku pandai. Dia, kat bawah tu dia ada macam ada bulat tau. Kalau jala macam ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Nampak? Itu tak jadi tu. Tu tak gembang. Dia sangkut sebab sangkut. Ranking aku ni. Kita bagi special ni. Abang cari ikan asing ke? Benda asing ke? Benda asing ke? Kecewa bang, ikan tak jauh. Kan? Abang tu dah ambil banyak tu. Main tipu. Okey, kita bersama dengan siapa kak nama? Syifa. Iman. Oh, daripada UiTM Puncak Alam. So kita ada satu aktiviti komuniti hari ni, membersihkan tasik di Lotus. Alright. Bot satu dari kawalan Kawalan. Ada langkah boleh. Saya ada langkah tu. Nak balik lagi jangan. Kata langkah. Kita ambil yang tengah-tengah ni. Oh, bawa naik bot. Tadi daripada tebing tak banyak? Oh, 1 kilo dapat? 10 kilo dapat? Dia tu besar kan? Lumayan je Lumayan belakang dapat kerusi je. Dapat kerusi belakang. Seekor tapi besar. Ini 1 kilo lebih ada. 1 kilo. Macam kosong je. Tadi kita ada tahan jaring. Ada check lah ada hasil tak, tapi tengok macam kosong. Okey, kita dalam sesi mengemas. Nak balik dah. Penat. Ada ke aja? Tak, itu apa sangkut ke dapat? Jala. Oh, jala. Susah juga. Ira, ingat ini jaring lah, pakai jaring. Nanti send video Okey. Inilah hasil program hari ni. Ikan bandaraya, besar-besar pas tau. Besar pas ni. Banyak bandaraya lah. Dah, tapi besar-besar bang. Ya, besar. Tok-tok kan? Saya selalu nak dulu. Bersama dengan Tok-tok channel. Terima kasih sebab datang bantu Terima kasih juga lah. Standby. Alhamdulillah hari ni tak ada apa-apa berlaku
Semua boleh Terima kasih pantau. banyak kerana sudi dah hadir sini. Saya bukan content creator tapi saya buat video ni untuk nak bagi semua orang tahu je. Video macam tu. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih orang support. Yang kalau keluar hari-hari tu memang itu hari-hari punya cerita. Yalah, Bukannya tengok kata dulu punya ke. Tengok gigih tu kata kan. Tapi ada satu yang saya tengok yang dekat sungai mana yang container teba je. Penuh. Oh penuh. Oh Banyak gila kan. tu saya dekat Perak tu. Yang menyusul sungai Mamai. Sungai ni besar Oh gila. ni air jenis ya? Haji ni. Sungai Buloh. Sungai Buloh. Buat kami turun 3 penjala, 3 helper lah yang tolong buka. Buat dalam pagi sampai tengah hari yang tu dah 1 tan lebih lah. 1 tan. Dia ni kira sikit ni. Sikit sangat ni. Kira sangat. Selalu kalau tengok yang video-video ni Sebab kalau yang video-video tu biasa tim utama yang hardcore. Oh, Macam yang ni orang awam kita kurang lah. dia ilmu dia lain sikit lah. Satu lagi location. Ada tempat yang ekstrim. Ni kira kategori santai lah. Hari santai saya hari ni pakai macam ni lah. Tak betul. Tak betul. Memang hari ni jadi peninjau je. Tapi tak ada banyak ada kan. Sebenarnya memang banyak. Banyak Kalau tapi kita tengok air main tu memang banyak. nampak dia punya naik tu. Tapi sebab dia limit, orang nak kena pakai boat. Dan pergi satu kalau dah macam ni kaedah ada sebenarnya pakai bukat. Oh. Dah macam ni memang kena tarik. Kita bukat confirm naik 1 tan tu dalam tangan. So okay, macam tu lah sedikit perkongsian kita untuk konten kali ni. Konten kali ni memang agak ringkas, bukan pasal mancing sangat lah. Aku tadi pun tak sempat nak mancing sangat, campak-campak macam tu je. Lebih kepada fokus pada operasi. Perkongsian kali ni lebih kepada aku nak berkongsi macam mana kegiatan setengah-setengah pihak, individu dan juga orang awam yang concern berkenaan dengan kebanjiran ataupun permasalahan yang kita hadapi sekarang, iaitu ikan yang invensif. Macam sekarang ni banyak teko lah, ikan bandar raya. Dan macam tadi kalau korang tengok Tuah Channel and the gang lah, termasuklah orang awam, usaha yang dilakukan sedikit sebanyak lah. Kalau tak dapat mengurangkan sepenuhnya, yang penting bagi aku lah usaha untuk mendidik masyarakat lah. So aku pun mengambil peluang untuk berkongsi di channel aku ini sebagai awareness lah. Kita sebagai pemancing ni kita kena concern lah pasal persekitaran ataupun environment lapangan pancingan kita. Aku tak nak berdebat pasal benda ni, masing-masing ada pendapat. Contoh macam PB ke apa semua. Cuma untuk concern untuk akulah, mungkin ada yang bersependapat dengan aku, kita cuba sedaya upaya kita, sekadar kemampuan kita mengurangkan populasi ikan-ikan invensif ni. Lokasi kejadian ni dekat lokasi sebelah tu lah. Sebelah aku sekarang dekat Lotus. So program ni dah berakhir, sedikit sebanyak lah usaha yang telah dilakukan, aku puji. Terima kasih kepada Tuah Channel and the gang dan juga orang awam yang terlibat hari ni. So kita jumpa lagi di next video. Thank you gang.